Itu inilah tempat yang dikatakan berlakunya perjanjian Hudaybiyah, iaitu mereka berbai'ah pada Nabi SAW. Assalamualaikum semua. Welcome back to Kakiku. Jom join saya, Ku Abdul Aziz bin Ku Ibrahim, dalam perjalanan haji 2024. Satu matlamat, pengalaman berbeza. Kalau bermanfaat, subscribe, share, like dan komen. Tak susah, klik je. Jom. Ini gambar sebelum pergi bermiqat di Hudaybiyah untuk umrah ketiga. Berbentuk dengan takrir, diamnya Nabi. Sebetulnya Arab Saudi tidak menetapkan Benih Hudaybiyah sebagai kawasan niat bermiqat bagi mazhab Hambali. Sebab itu kita akan pergi situ nanti, kita akan perhatikan yang ada niat ihram umrah di situ hanya orang Asia saja. Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei dan sedikit daripada orang Mesir. Negara Mesir ini majoriti rakyatnya bermazhab Syafi'i, tapi pemimpin utama mereka bermazhab mazhab Maliki. Sebab itu orang Mesir kita tengok ada di situ lakukan ibadah umrah. Okey, kita perhatikan belakang kita ni, bas-bas banyak ni. Ini bas-bas digunakan ketika haji kita. Maknanya sepanjang 10 bulan dia parking kat sini, tak jalan-jalan. Masa haji besok baru dia jalan. Tu biasa dah. Ada? Oh sorry, cik. Jadi masa haji baru jalan. Baru tu tak seminggu sebelum wukuf baru dia running bas ni. Baru running. Itu yang berlaku, bas tayar pecah, apa ni, water heater, dia punya air tangki dia panas kan. Berlaku selalu. Sebelah kanan kita ni, di sini kawasan tanah halal. Jadi pelbagai aktiviti yang tak ada kat Mekah ada kat sini. Lepas tu geng-geng orang istak shisha dia mari sini. Sebelum nak pergi niat umrah sempat lagi nak tengok Jamal, ataupun Jamal-Jamal sebab banyak ekor ni. Ini kami nak bermiqat di Hudaybiyah. Ini umrah yang ke-3. Belakang okey, tuan-tuan, di belakang kita ni, itu inilah tempat yang dikatakan berlakunya perjanjian Hudaybiyah, iaitu mereka berbai'ah pada Nabi SAW. Maka dia pegang dahan pokok tu. Seorang tu pegang dahan, seorang tu pegang dahan. Kami akan bersama engkau ya Rasulullah dalam apa keadaan sekalipun untuk membebaskan Osman radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tuan-tuan, lalu tempat ni dijadikan monumen dalam. Dan pokok tu telah ditebang pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab untuk mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara khurafat. Jadi dibinalah monumen, adanya masjid. Dan masjid tu pun diwajibkan dengan syarat dia menceroboh. Dengan syarat dia menceroboh. Tahu ceroboh? Dia pergi cari.
cari dulu. Dia cari kat hidung. Contohnya mencerobohkan suasana waktu malam selepas solat isyak. Kadang-kadang selepas maghrib balik hotel lah untuk dinner, dan kadang-kadang pula lepas isyak dinner. Tengok atas faktor kebunyian perut ini. Kalau bunyi pelan, dinner lepas isyak. Kalau ada bunyi kuat sikit, lepas maghrib terus dinner. And then selepas dinner, kadang-kadang kalau nak minum, bancuh air, teh atau kopi, cecah biskutnya. Biskutnya tea biscuit. Kalau kat Malaysia biskut Mary lah tu. Tapi malam ni ada program melawat sekitar Masjidil Haram. So siapa selepas ni Ustaz Haji Ahmad Rosli bawa kisah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merangkumi kisah kelahiran baginda, kehidupan awal, kerasulan, dakwah dan lain-lain lagi yang berkait rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bangunan asal rumah kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam dah tak wujud. Dah jadi library pun. Tapi diyakini sebagai tempat kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Okey sahabat semua, sampai sini je video untuk kali ini. Dan sekiranya ia memberi manfaat, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan juga ribuan terima kasih sebab luangkan masa menonton video ni. And see you next video. Okey.